Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Nama saya Tigo. Saya seekor harimau yang sangat sukakan seni. Saya juga kuat shopping. Saya suka sangat shopping barang-barang online tau. Sebab teknologi sekarang memudahkan kita untuk beli barang-barang secara atas talian. Semua boleh jimat masa dan jimat tenaga. Nanti tengoklah saya. Bye! Hai semua, nama saya Mimi. Saya anak yang paling comel di sekolah ini. Cuba teka saya suka apa? Betul, saya suka belajar. Saya juga kawan baik Tigo. Hai semua, nama saya Jaden. Saya seekor musang yang sangat bijak. Dalam cerita ini, saya sebagai Cikgu Jaden. Mesti tadi Tigo cakap yang dia sangat suka shopping online. Dia tahu tak yang shopping online ni ada buruknya? Lebih-lebih lagi kalau kita sangat mudah terpedaya. Kamu semua nak tahu tak apa yang akan terjadi? Jom saksikan cerita ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua hari ni? Wah, nampaknya semua bersemangat. Hari ni, cikgu nak bawa kamu semua mengikuti sebuah kisah yang sangat menarik. Kisah ini berlaku kepada seorang murid yang sangat suka membeli belah dalam talian. Sebelum kita mula, cikgu nak tanya satu soalan. Siapa di sini pernah nampak ibu atau ayah membeli barang menggunakan telefon? Pernah. Bagus, ramai rupanya. Kalau begitu, pernah tak telefon ibu, ayah atau telefon kamu sendiri menerima mesej yang pelik? Contohnya, mesej yang mengatakan kamu menang hadiah, parcel kamu gagal dihantar ataupun diminta klik satu pautan. Hari ini kita akan belajar bagaimana hendak mengenal pasti mesej seperti itu. Jom kita tengok apa yang berlaku kepada Tigo. Sebelum tu, marilah kita sama-sama menyanyi lagu ini. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, kalau mesej datang tiba-tiba jangan klik. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, fikir dulu, semak dulu, baru boleh klik. Ada mesej baru. Mestilah mesej daripada syarikat penghantaran. Saya memang sedang tunggu parcel saya sampai hari ini. Saya beli beg sekolah baru dan juga botol air yang sangat comel. Tak sabarnya nak terima. Pakej anda gagal dihantar? Klik pautan ini dalam masa 24 jam untuk buat bayaran? Kenapa pula gagal dihantar? Semalam saya tengok parcel saya masih dalam perjalanan. Kenapa tiba-tiba bayar lagi? Tapi kalau saya tak klik sekarang, nanti parcel saya tak sampai pula. Macam mana ya? Murid-murid, kalau kamu berada di tempat Tigo, apa yang kamu akan buat? Terus klik atau fikir dahulu? Bagus! Mari kita lihat apa yang berlaku selepas ini. Let's go! Baiklah, saya akan klik sahaja. Mungkin betul pasal saya dalam masalah ni. Tunggu, jangan tekan dulu. Mimi, kenapa? Saya cuma nak semak parcel saya. Saya nampak dari jauh awak hampir klik pautan itu. Awak yakin mesej itu betul? Pernah semak nombor penghantar? Pernah tengok ke alaman web itu? Kalau mesej itu palsu, macam mana? What? Saya tak sempat fikir. Saya terus panik bila baca mesej tu. Oh no! Saya takut Mimi parcel saya hilang. Sebab itulah kita tak boleh tergesa-gesa. Scammer memang suka buat orang panik. Bila kita panik, kita mudah percaya. Syabas! Yeay! Mimi telah mengingatkan Tigo supaya berhenti sekejap dan berfikir dahulu.
inilah yang kita panggil Berfikir sebelum klik. Scam, scam, du 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 du, scam, scam, du 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 du, scam, scam, du 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 du, jangan klik link pelik du 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 du, link pelik du 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 du, link pelik du 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 du, bahaya. Baiklah, sekarang kita semua menjadi detektif digital. Tugas detektif ialah mencari petunjuk sebelum membuat keputusan. Sudahkah kamu semua bersedia? Petunjuk nombor 1. Mari kita lihat alamat laman web. Macam pelik. Kenapa panjang sangat? Kenapa ada nombor? Dan kenapa hujungnya ada XYZ? Itulah tandanya kita perlu berhati-hati. Scammer selalu menggunakan nama yang hampir sama dengan syarikat sebenar supaya orang keliru. Kalau kita tak semak betul-betul, kita mudah tertipu. What? Betul? Laman web rasmi biasanya menggunakan nama syarikat sebenar. Jangan hanya tengok sekali lalu. Semak dengan teliti. Satu huruf sahaja berbeza pun boleh jadi laman web palsu. Sekarang, petunjuk nombor 2. Mari kita baca mesej ini. Mesti klik dalam masa 24 jam. Kenapa mereka suruh cepat sangat Ya, saya pun rasa pelik. Kenapa tak boleh tunggu? Kenapa mesti sekarang juga? Itulah hela scammer. What? Mereka mahu kita panik. Bila kita panik, kita tidak sempat berfikir. Kadang-kadang mereka akan tulis, akaun akan ditutup, parcel akan dipulangkan, anda menang hadiah. Semuanya bertujuan supaya kita cepat membuat keputusan. Kalau kita nampak mesej seperti itu, apa yang kita patut buat? Jangan panik. Semak dahulu. Pastikan mesej itu betul. Baik Tigo. Kalau begitu, apa langkah paling selamat sekarang? Saya tak akan klik pautan itu. Saya akan buka aplikasi rasmi syarikat penghantaran dan di situ saya boleh semak sendiri status parcel saya. Bagus! Itulah cara yang betul. Jangan ikut pautan dari mesej yang kita tidak pasti. Parcel saya masih dalam perjalanan. Tiada sebarang masalah pun. Mesej tadi tu memang palsu. Nasib baik saya tak tekan klik. Kalau tidak, entah apa yang akan berlaku. Syabas Tigo. Hari ni Tigo telah membuat keputusan yang bijak. Kalau Tigo klik pautan itu, apa yang mungkin berlaku? Scammer mungkin boleh mencuri nama penuh, alamat rumah, kata laluan, kod OTP, malah duit dalam akaun bank keluarga. Wah, saya ingat mesej tu biasa sahaja. Rupa-rupanya bahaya. Mulai hari ini, saya akan lebih berhati-hati. Saya juga akan beritahu ibu, ayah dan kawan-kawan supaya mereka tidak mudah terpercaya dengan mesej-mesej seperti ini. Bagus. Ilmu yang baik perlu dikongsi supaya lebih ramai orang selamat daripada menjadi mangsa scam. Baik murid-murid, sebelum kita tamatkan cerita ini, mari kita ulang 4 pesanan penting. Boleh semua ikut cikgu? Boleh. Baiklah, semua angkat jari masing-masing. Yang pertama, jangan klik pautan yang mencurigakan. Yang kedua, semak aplikasi atau laman web rasmi. Yang ketiga, jangan sesekali berkongsi kata laluan atau nombor OTP. Dan yang terakhir ialah laporkan dan padam mesej scam supaya orang lain juga tidak menjadi mangsa.
Jadi, cikgu harap selepas hari ini, semua akan menjadi pengguna internet yang bijak. Ingat, bukan semua mesej yang kita terima boleh dipercayai. Fikir dahulu, semak dahulu, barulah bertindak. Baiklah, sebelum kita tamatkan cerita ini, cikgu nak ajak kita semua untuk bernyanyi lagu sama-sama. Kawan-kawan, jom nyanyi sama-sama. Mana Mimi? Mimi, jom nyanyi. Okay, jom. Jangan panik, jangan takut, tarik nafas, hembus sikit. Kalau kita cepat panik, nanti kita terpedaya.